Sekali tu, ada anak ni makan mi hailam. Dia makan mi hailam kan mi yang kuah kicap tu. Makan. Tiba-tiba, dia terbalikkan mi tu. Berterabur mi dengan kuahnya dekat atas meja. Apa yang akan kita lakukan? Pertama, jeritkan dia. Apa ni? Pahal. Tahu tak penat ni? Kedua, tampar dia sampai ke dinding. Dan dalam hal ni, penting untuk kita, untuk pendidikan awal kanak-kanak, kita kena tanya dia dulu. Kenapa buat macam ni? Tahu tak anak tu jawab apa? Sebenarnya saya nak tolong mama. Hah? Macam mana pula? Mama tengok dia pun ambil balik kutip mimi yang dia teraburkan tadi. Dia ambil kain, dia lap meja tu walaupun tak bersih. Lepas tu dia bawa pergi sinki. Dah halang-halang tu basuh lah sekali. Dia pun basuh walaupun tak bersih. Berminyak-minyak. Sebab apa? Selama ni dia nampak cara mama dia kemas dapur adalah kutip benda-benda yang berterabur, lap benda-benda yang tumpah. Jadi dia ingat kalau dia nak tolong mama ni, dia kena teraburkan dulu. Dengar macam tu. Nampak tak cara dia faham? Kalau kita tampar dia tadi, sampai ketua anak tu, tak boleh tolong. Kalau tolong mesti kena penampar. Nampak tak? Pemahaman anak-anak tak sama dengan kita. So anak mama dia kata kat anak dia, bagus anak mama, cuma lain kali kalau nak tolong mama jangan terus buat je tau, tanya dulu macam mana cara nak tolong mama. Faham mama? Faham. Itu kaedah kita kena faham.